apa yang B40 ni memang nak kena buku sekolah, kasut sekolah, peralatan anak-anak ni sangat membantulah. Kita kalau boleh diawalkan seminggu awal sebelum buka sekolah, jadi tak clash dengan nak beli buku sekolah lagi apa semua kan. Maklumlah kalau anak 1-2 orang tak apa, kalau anak 3-4 orang dia memang sangat membantulah, walaupun dia 150, alhamdulillah so far okey, sangat membantu bagi kami golongan ibu bapa ni. Okay, selamat pagi. Ingin nak beritahu saya terima kasih pasal anak-anak mendapat RM 150 dan itu memang banyaklah untuk kita nak membeli untuk barang-barang untuk anak-anak. Terima kasihlah. Terima kasih kerajaan, bantuan kita berayatlah. Anyway, thank you very much. Thank you. Bagi saya, terima kasihlah pada kerajaan sebab bagi bantuan ni pada banyak membantu daripada macam saya anak ramai ya, ada 7 orang, setakat ni 4 orang yang sekolah, alhamdulillah. So bantuan tu sedikit dapat mengurangkan beban kewangan kita yang sejaja dengan dampak ekonomi yang mendatang ni, yang yalah, dengan ekonomi yang kita yang tak berapa tu, dengan bantuan tu dapat membantu sedikit untuk anak-anak